Kunci. Itulah jadi saya tak boleh nak tahu hak sebelum sebab dah makan kan. Sebelum ni kalau ikutkan apa? Saya makan Ustaz punya madu ni 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan tu ni masuk bulan ketiga lah. Bulan pertama saya sentiasa jagalah kita panggil konsisten. Okey. Bulan pertama saya konsisten. Bulan kedua tu saya tak konsisten sebab banyak kerja, tak sempat kadang kan. Ya. Cuma sebelum ni badan saya memang letih. Lepas tu rasa lemau. Walaupun muda lagi. Tapi memang tak tahulah kolesterol tinggi ke apa semua. Lepas tu saya dah jaga makanan, minuman, pergi gym apa semua. Minum air apa semua okey. Start saya minum madu Ustaz tu lagi tambah okey. Tambah okey, alhamdulillah. Jadi lagi macam tak tahulah sebab saya ni ialah dah nak kahwin. Jadi saya tengok Ustaz punya apa saranan, Ustaz punya nasihat tu 6 bulan sebelum kahwin ataupun setahun sebelum kahwin. Ya. Yalah, jaga kita punya badan lah. Yalah. Nak menempuh alam kahwinan tu. Sebab banyak sangat yang mai bermasalah lepas kahwin. Jadi ada juga niat rasa nak bertaubat, nak berubah. Ya. Tapi bila minum madu Ustaz ni, dia jujur saya beritahu dia jadi nak semayang tu lagi ringan kan? Lagi ringan. Betul. Naik dulu rumah saja. Betul. Kebanyakan pelanggan saya cerita macam tu. Ajaibnya sunnah madu dengan sauda ni. Dia jadi ringan, lepas tu jadi memang nak solat tu mudah sangat. Bangun subuh mudah. Lepas tu bila kita time pergi kerja tu, yalah kadang-kadang adalah bisik-bisik tu. Nak solat nanti dulu tak payah solat kan. Ya. Tapi bila dah amalkan tu, subuh, lepas isyak, lepas subuh. Minggu pertama tu memang dah rasa memang pelik sangat Ustaz. Dia pelik, dia bukannya tak baik. Dia pelik tu rasa macam nak solat tu ringan sangat. Allah. Lepas tu dalam tidur tu pun memang tenang. Lepas tu jiwa tenang. Lepas tu nafsu kalau macam kadang-kadang sebab kita tak kahwin lagi. Iyalah. Kadang nafsu dengan yalah rasa nak tu dah dia kurang. Boleh kawan. Memang boleh kawan sangat. Ajaib. Lepas tu rasa memang tenang sangat lah time nak tidur. Lepas tu nak solat tu ringan. Bila setiap kali dalam kerja tu, bila kita pergi, saya kerja banyak tempat, bawa kereta, dalam kereta je. Bila nak solat tu boleh je singgah patutnya. Tapi bila rasa macam ada benda bisik yang kata nantilah, jadi tak solat-solat. Tapi bila dah amal-amal dulu, memang rasa bila nak solat pergi je. Bila nak solat pergi je. Ringan memang ringan sangat. Memang rasa macam dia memudahkan sangat. Lepas tu bila time solat pun memang rasa tenang. Rasa tak ada fikir apa-apa benda hal dunia. Memang ringan Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang saya bawa mak saya bagi lah ada benda baik ni kita kongsilah dengan keluarga. Bagi maksiat apa. InsyaAllah. Yes. Itu je lah nak kongsi Ustaz. Terima kasih banyak.